Assalamualaikum kepada Dr. Fathia dan rakan-rakan di set 11 yang saya sayangi sekalian. Kami akan membentangkan modul inovasi pengajaran berintegrasikan teknologi. Mata pelajaran yang kami pilih adalah Sains Tingkatan 1. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Cikgu Amiratul Husna, saya Cikgu Nur Syahmi Inani dan Cikgu Nur Filzati Munira. Topik yang kami pilih adalah sel sebagai unit asas hidupan. Assalamualaikum. Hai, nama saya Amiratul Husna binti Muhammad dan saya akan menerangkan tentang standard pembelajaran kita yang pertama, iaitu berkomunikasi mengenai respirasi sel dan juga berkomunikasi mengenai proses fotosintesis. Di dalam standard pembelajaran yang pertama, terdapat dua objektif yang perlu dicapai oleh para pelajar. Antaranya seperti pelajar dapat membahaskan mengenai respirasi sel dari segi konsep dan proses bagaimana respirasi sel itu berlaku. Yang kedua, pelajar dapat membuat kesimpulan mengenai proses fotosintesis dan menerangkan definisinya secara lebih terperinci dan jelas. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang inovasi yang telah saya lakukan di dalam rancangan pembelajaran harian saya. Antaranya, seperti saya menggunakan paparan multimedia Canva di dalam set induksi untuk menarik perhatian para pelajar. Inovasi yang telah saya lakukan ialah paparan multimedia Canva di mana saya mencipta kad imbasan. Di set induksi, guru memulakan kelas dengan menjelaskan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh para pelajar. Yang kedua, pelajar perlu membuat 4 kumpulan untuk bermain permainan telefon karat. Seterusnya, guru memanggil setiap kumpulan untuk tampil ke hadapan, memberikan arahan untuk berdiri di dalam satu barisan menegak dan meminta pelajar pertama untuk membaca kad imbasan yang dicipta secara senyap dan berbisik hinggalah ke pelajar yang terakhir. Dan yang keempat, kumpulan yang dapat memberikan jawapan yang betul dan tepat akan diberikan hadiah seperti hamper makanan. Langkah inovasi bagi paparan multimedia Canva adalah seperti berikut. Pertama, kita perlulah memuat turun aplikasi Canva atau gunakan secara atas talian. Yang kedua, mengelak masuk atau mencipta akaun. Misalnya seperti saya menggunakan akaun Google untuk mengelak masuk ke dalam aplikasi. Bagi pengguna baharu yang ingin membuat desain dan kebentukan tersendiri, mereka perlulah memilih untuk create a design supaya dapat memilih saiz yang bersesuaian. Misalnya seperti saya menaip flashcard ataupun kad imbasan untuk saiz yang saya perlukan. Setelah memilih saiz yang bersesuaian, pengguna juga boleh memilih untuk menggunakan template yang disediakan mengikut cita rasa mereka tersendiri. Langkah terakhir yang boleh dilakukan selepas kita membuat pengubahsesuaian ialah kita boleh menekan butang share untuk memuat turun hasil akhir yang telah kita ubah sebentar tadi. Sekian, itu sahaja demonstrasi saya bagi paparan multimedia Canva. Untuk menjadikan rancangan pembelajaran harian saya menjadi lebih menarik, saya memilih inovasi quizzes di mana dapat membuat sebuah kuis yang ringkas untuk diberikan kepada para pelajar. Inovasi yang kedua yang telah saya lakukan ialah aplikasi quizzes, di mana di bahagian penutup, guru mengimbas dan membuat rumusan secara ringkas. Guru menyediakan quizzes berkenaan respirasi sel dan mengarahkan para pelajar untuk menjawab dalam tempoh masa yang diberikan. Guru memanggil 2 orang wakil pelajar untuk menerangkan tentang proses respirasi sel secara ringkas dan jelas. Seterusnya, guru memberikan ganjaran kepada wakil pelajar yang berani tampil ke hadapan. Yang keempat, guru memberikan maklum balas mengenai jawapan yang diterima oleh wakil pelajar dan membuat pembetulan sekiranya terdapat beberapa kesilapan. Dan yang terakhir, guru memberikan pujian terhadap kesungguhan dan juga penglibatan para pelajar di dalam aktiviti pembelajaran dan pelajaran. Langkah-langkah inovasi bagi aplikasi quizzes adalah seperti berikut. Di mana pertama, saya melakukan carian quizzes di laman web. Yang kedua, mencipta akaun untuk pengguna baru ataupun mengelak masuk bagi pengguna yang telah mempunyai akaun quizzes.
Dan yang ketiga, pengguna boleh memilih untuk gunakan akaun Google maupun akaun email mereka untuk aplikasi Quizizz tersebut. Langkah seterusnya ialah pengguna boleh memilih butang Create untuk mencipta soalan-soalan kuis. Yang kelima, terdapat dua pilihan diberikan iaitu Assessment dan Lesson. Assessment dipilih bagi mengadakan soalan kuis dan Lesson adalah untuk tujuan mengajar. Yang terakhir ialah pengguna boleh mencipta soalan dengan menggunakan bentuk soalan yang diberikan iaitu multiple choice question, fill in the blank ataupun passage dan publish untuk langkah yang terakhir. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Filzati Munirah binti Musa akan membentangkan standard pembelajaran seterusnya iaitu 2.2.3 membezakan antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Objektif yang boleh dicapai dalam standard pembelajaran ini adalah yang pertama, pelajar dapat membandingkan proses respirasi sel dan fotosintesis dengan tepat, dan yang kedua, pelajar dapat menyusun proses yang berlaku dalam respirasi sel dan fotosintesis dengan betul. Inovasi pertama yang saya gunakan dalam RPH ini adalah penggunaan Artificial Intelligence AI dalam pendidikan iaitu Video Animaker. Video Animaker ditayangkan pada langkah 1 selepas set induksi di dalam RPH ini, di mana guru memaparkan video Animaker yang dibuat oleh guru sendiri berkaitan nyanyian lagu respirasi sel dan fotosintesis dan membimbing pelajar untuk menyanyi bersama mengikut rentak lagu Tepuk Amai-Amai. Kemudian, guru mengulangi beberapa kali tayangan video bagi pelajar menghafal lirik lagu tersebut bagi persediaan pelajar untuk menjawab kuis selepas itu. Dan guru memberi peluang kepada pelajar untuk menyanyikan lagu tersebut tanpa bimbingan guru lagi selepas diulangi beberapa kali. Pada langkah ini, objektif 1 tercapai. Ini merupakan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Animaker. Pertama, buat carian Animaker di Google Search, kemudian pilih Animaker, make animated video with AI for free, kemudian sign up di paparan sebelah kanan atas, login jika sudah memiliki akaun Animaker. Kemudian daftar maklumat email dan kata laluan. Sahkan kata laluan dan juga email tadi. Kemudian boleh menurun ke papan pemuka ataupun dashboard. Untuk memulakan projek, pilih Create from Scratch. Kemudian bolehlah pilih karakter, sama ada karakter dalam image kartun atau image whiteboard. Kemudian pilih pembentangan projek dalam paparan menegak atau melintang. Kemudian pilih latar belakang yang bersesuaian dengan projek. Tambah atau sunting teks. Seterusnya tambah atau sunting karakter. Kemudian laraskan durasi atau tempoh scene dan bolehlah pilih muzik untuk ditambah di dalam scene atau memuat naik audio sekiranya mahu menggunakan audio sendiri. Kemudian selaraskan track muzik dengan scene. Kemudian boleh pratonton scene yang sudah disiapkan. Tambah scene seterusnya untuk menyiapkan projek. Ulang langkah yang sama seperti scene 1. Inovasi kedua yang digunakan dalam standard pembelajaran ini adalah Kahoot. Kuis Kahoot dijalankan pada langkah 2 di dalam RPH ini, di mana guru memaparkan pula soalan kuis dari aplikasi Kahoot di hadapan kelas selepas video nyanyian lagu Animaker tadi. Guru membentuk beberapa kumpulan mengikut barisan kedudukan meja pelajar di dalam kelas dan meminta pelajar untuk menjawab kuis Kahoot di dalam kumpulan. Soalan kuis diajukan mengikut turutan barisan kumpulan. Setiap kumpulan diminta menjawab dalam masa 20 saat dan butang jawapan akan ditekan oleh guru sendiri. Ini merupakan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Kahoot. Pertama, buat carian Kahoot di Google Search, kemudian klik butang Sign Up. Pilih jenis akaun iaitu Teacher. Di paparan Describe Your Workplace, pilih School. Cipta akaun dan sahkan email dan kata laluan anda. Kemudian, mula dengan Create a New Kahoot. Pilih Blank Canvas. Mulakan untuk mencipta soalan kuis dengan pemilihan tema latar belakang yang sesuai dengan memilih tema sedia ada atau memuat naik tema sendiri. Pilih jenis soalan, sama ada soalan berbentuk pilihan atau true or false. Pilih had masa yang sesuai untuk ditayangkan soalan kepada pelajar. Mula untuk mencipta soalan kuis dengan menaip soalan. Kemudian boleh juga membuat naik multimedia berbentuk gambar atau video berkaitan soalan yang dibuat. Tuliskan jawapan dan klik pada jawapan yang betul.
Tambah soalan seterusnya sehingga siap beberapa soalan dengan mengulangi langkah 9 hingga 13. Selepas semua soalan kuis disiapkan, klik Save untuk menyimpan. Kemudian masukkan tajuk kuis untuk Kahoot dan klik Continue. Klik Done sekiranya semua selesai. Kahoot sedia untuk digunakan. Saya Nur Syami Inani akan membentangkan standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 2.2.4, menerangkan bagaimana proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Objektif saya adalah pelajar dapat mencipta diorama tentang proses fotosintesis dan juga respirasi sel. Inovasi saya yang pertama adalah paparan multimedia Canva. Paparan multimedia ini berada pada set induksi. Yang pertama, daftar masuk bagi pengguna kali pertama. Buka laman web Canva, tekan butang sign up dan akhir sekali isi maklumat pendaftaran dan sahkan akaun anda. Untuk pengguna Canva yang sedia ada, buka laman web Canva, tekan butang login, sahkan akaun anda. Setelah log masuk, tekan pada butang Create a Design untuk mencipta buku cerita kanak-kanak. Yang ketiga, masukkan tajuk dan jalan cerita mengenai hubung kait antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Jalan cerita buku ini ada 3 karakter. Karakter yang pertama adalah matahari, lili dan pokok. Lili dan pokok bergaduh untuk membuktikan siapa yang paling penting di dalam hutan, dan datanglah matahari mengatakan kita semua penting di dalam hutan kerana proses respirasi sel dan fotosintesis adalah saling melengkapi. Yang keempat, setelah selesai, tonton buku cerita kanak-kanak untuk memastikan bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap perkembangan pelajar dan mudah difahami. Yang kelima, apabila buku cerita telah diterbitkan, tekan butang download untuk memuat turun buku cerita. Yang keenam, buku cerita kanak-kanak dipaparkan di papan putih menggunakan LCD projector. Yang ketujuh, guru membuat aktiviti role play menggunakan buku cerita ini. Yang ke-8, guru memilih murid secara rawak untuk melakonkan babak cerita di hadapan kelas. Yang ke-9, guru menanyakan soalan berdasarkan buku cerita dan menghubung kaitkan dengan pembelajaran yang akan dijalankan. Aplikasi saya yang seterusnya adalah diorama mini. Diorama mini ini terletak pada langkah pertama. Yang pertama, murid dikehendaki untuk membuat diorama mini. Yang kedua, murid diminta untuk menonton animasi yang menunjukkan hubungan antara respirasi sel dan fotosintesis. Video animasi yang disediakan adalah video gelung, di mana video ini akan sentiasa berputar dan berulang. Dengan ini, guru dapat menunjukkan hubungan di antara dua proses yang tidak pernah terputus dan sentiasa saling melengkapi. Yang ketiga, guru akan menghasilkan satu diorama mini secara ringkas sebagai demonstrasi. Dengan ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai aktiviti yang akan dilakukan. Yang keempat, dengan menggunakan bahan aktiviti seperti kotak, tanah liat, surat khabar, pokok palsu, haiwan palsu dan gam gajah, murid diminta untuk mencipta diorama mini mengikut kumpulan. Yang kelima, apabila murid berjaya untuk mencipta diorama mini dalam masa 10 minit, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan diorama yang telah dihasilkan. Yang keenam, murid diminta untuk menerangkan proses lengkap mengenai hubung kait antara proses respirasi sel dan fotosintesis serta bagaimana dua proses ini saling melengkapi. Sesudah sahaja langkah keenam ini, objektif saya telah pun tercapai dan selari dengan standard pembelajaran di mana pelajar perlu menerangkan bagaimana proses ini saling melengkapi. Inovasi saya yang seterusnya adalah aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall ini terletak pada penutup di RPH
Pertama, daftar masuk bagi pengguna kali pertama. Buka laman web WordWall, tekan butang sign up dan isi maklumat pendaftaran dan sahkan akaun anda. Bagi pengguna sedia ada, buka laman web WordWall, tekan butang login dan sahkan akaun anda. Yang kedua, setelah log masuk, tekan pada butang Create Activity untuk mencipta kuis anagram. Yang ketiga, masukkan tajuk, soalan dan jawapan mengenai hubung kait antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Yang keempat, tekan butang Add Question untuk menambah soalan sehingga cukup 5 soalan. Yang kelima, tekan butang Done untuk menyimpan aktiviti dan pratonton aktiviti untuk memastikan ianya berfungsi seperti yang dijangka. Yang keenam, apabila kuis anagram telah berjaya diterbitkan, tekan butang Share dan salin pautan yang diberikan. Yang ketujuh, kongsikan pautan dengan murid melalui Google Classroom. Yang ke-8, murid perlu menekan pada pautan yang telah dikongsikan dan tekan butang Start untuk memulakan kuis anagram. Setelah selesai, guru akan dapat memantau dan menyemak markah yang dicapai oleh setiap murid. Dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih.